Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainul Widat akan menjadi presenter anda pada hari ini. Sebelum saya meneruskan pembentangan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan SDG yang berkait rapat dengan projek kami, iaitu SDG 3. Good Health and Wellbeing, yang kami sekumpulan akan membincangkan tentang mencapai liputan kesihatan sejagat, termasuklah akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan asas yang berkualiti dan peringatan sistematik. Saya akan menyentuh beberapa agenda penting, iaitu permasalahan, cadangan penyelesaian masalah, pengenalan projek, prototipe projek, komponen yang digunakan, penggunaan teknologi mikropengawal dan pengkodan, akhir sekali impak projek kepada masyarakat. Mari kita ke agenda yang pertama. Antara masalah yang kami kenal pasti ialah terlupa waktu pengambilan ubat, terutamanya warga emas dan pesakit kronik. Selain itu, penjaga sering menghadapi kesukaran untuk memantau pengambilan ubat secara konsisten, dan akhir sekali, kecuailan pengambilan ubat akan membawa risiko kesihatan yang sangat serius, sama ada pengambilan terlebih dos atau kekurangan dos. Sekarang kita akan pergi ke agenda kedua, iaitu cadangan penyelesaian masalah. Apa yang kami telah pun dapati ialah sistem penjadualan ubat yang fleksibel, di mana pengguna atau penjaga boleh menetapkan waktu pengambilan ubat mengikut kesesuaian individu. Selain itu, reka bentuk mesra pengguna yang mudah difahami dan boleh digunakan oleh semua peringkat umur. Seterusnya, produk ini dilengkapi dengan fungsi peringatan pintar seperti buzzer, lampu LED berwarna untuk bagi isyarat kepada pengguna. Akhir sekali, automasi pengeluaran ubat yang menggunakan sistem automatik yang untuk mengeluarkan ubat pada tepat waktu. Saya akan meneruskan ke agenda pengenalan projek inovasi kami. Projek inovasi kami ialah MediMate. MediMate merupakan satu ciptaan projek kami, iaitu dispenser ubat automatik yang kami bangunkan khas untuk pengguna untuk mengambil ubat dengan lebih mudah, waktu yang tepat dan juga tersusun, dengan adanya fungsi untuk digunakan oleh warga emas, pesakit atau sesiapa sahaja yang memerlukannya. Sampai sini sahaja, saya akan berikan presentation seterusnya kepada Aira di agenda prototype project. Saya akan meneruskan dengan prototype project. Di sini kami melakarkan idea projek, bajet keseluruhan projek dan bahan yang digunakan untuk projek. Bahan yang digunakan dalam projek ini ialah kotak, kertas warna, gam, selotip, botol plastik. Dan bajet keseluruhan projek ini ialah RM37 serta dengan prop ubat palsu. Okey, saya akan ke slide seterusnya, iaitu komponen. Komponen yang digunakan di dalam MediMate ini ialah Breaker Educate papan mikropengawal sebagai otak sistem, motor servo sebagai mekanisme pengeluaran ubat secara automatik, buzzer sebagai alat peringatan, lampu LED berwarna merah, kuning dan hijau sebagai penunjuk visual, dan butang bagi kawalan interaksi pengguna sistem. Okey, mari saya ke slide seterusnya. Pengatursyaraan mikropengawal dan pengkodan, kami menggunakan Reka Educate sebagai otak sistem dan untuk mengawal keseluruhan sistem di projek inovasi kami. Mikropengawal akan menerima input sama ada daripada tekanan butang ataupun masa yang diprogramkan di dalam mikropengawal itu. Berdasarkan input tersebut, mikropengawal akan memberikan output seperti mengaktifkan buzzer dan menggerakkan motor servo. Keseluruhan proses ini dijalankan secara automatik dan teratur, hasil daripada kod yang kami telah masukkan dalam mikropengawal. Untuk pengkodan, kami menggunakan aplikasi M-Block. Tujuan pengkodan ialah untuk meletakkan fungsi-fungsi dengan lebih mudah dan berkesan.
akan bincangkan hari ini ialah impak produk. Salah satunya ia meningkatkan kualiti hidup dengan adanya peringatan dan pengeluaran ubat secara automatik. Dengan ini, pengguna tidak akan terlupa ataupun terlepas mengambil dos yang ditetapkan. Kedua, penjaga akan dikurangkan beban kerana Medimed dapat membantu untuk memastikan pengambilan ubat secara teratur dengan baik. Ketiga, ia menanam disiplin kesihatan kerana Medimed membantu membina rutin harian yang konsisten dan meningkatkan tahap disiplin terhadap kesihatan sendiri. Akhir sekali, potensi mengembang secara komersial dan klinikal. Dengan reka bentuk yang kompak dan berfungsi, Medimed berpotensi untuk dikomersialkan bagi kegunaan peribadi maupun di institusi kesihatan ataupun di rumah anda sendiri. Kesimpulannya, Medimed bukan sahaja memenuhi keperluan perbuatan harian, malah dapat membantu memberi kesan jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang lebih sihat, teratur dan cerdik teknologi. Berdasarkan kompeten yang kami buat, apakah pandangan doktor terhadap projek inovasi kumpulan kami? Pada pandangan saya, projek ni sangat baik. Dia dapat membantu untuk pesakit-pesakit lah untuk mengambil ubat mengikut masa yang ditetapkan. Dan inovasi seperti ini dia sesuai digunakan kepada pesakit, terutamanya pesakit yang berumur lah, yang selalu mempunyai masalah untuk mengingat masa untuk mengambil ubat.